Yen, bagi saya makanan awak. Tak boleh. Ibu buat makanan ni untuk Yen. Saya tak kisah. Saya nak ambil juga. Yen, nah. Bliss kongsi makanan ni dengan Yen. Terima kasih, Bliss. Makanan tu pun bagi saya. Kenapa awak selalu ambil makanan Yen? Dia sangat jahat. Kita kena beritahu cikgu. Abang dah balik. Adik lapar sangat. Nah, abang bawakan makanan untuk adik. Kawan abang yang bagi makanan ni. Terima kasih, abang. Abang pun makanlah sama. Tak apa, adik makanlah semua. Abang dah kenyang. Itu kan dia. Apa yang dia buat dekat sana? Rupanya, dia dan adik dia tak ada rumah. Dan dia tinggal di tepi jalan. Yen. Dari tadi Yen tunggu awak. Yen nak beritahu cikgu ke? Yang saya selalu ambil makanan Yen. Bukan. Yen nak bagi ni. Dan ini untuk adik awak juga. Terima kasih, Yen. Tapi kenapa Yen bagi saya makanan? Jangan risau. Yen tahu hidup awak susah. Yen, korang rasa patut ke Yen selalu tolong dia?